Hello guys, next person. Ya, ini saya tak pastilah beli apa lah ni. Oh, aku beli makeup lah aku rasa. Makeup murah tapi viral. Kita punya FOMO. Allah, mic-nya pergi mana orang? Wow, so cute. Aku beli daripada Catty Doll. This one kalau nak bagi gift dekat orang, mesti best sebab comel. Aku nak buka ini dulu sebab ini memang menarik ya bagi aku. Kau tengok gambar bear dia. Comel sangat-sangat. Aku ambil kod 02. Okay. So this is the product. So cute and very small guys. Sangat-sangat. Oh, macam tu. Tada! Oh my god. Takutlah. Patut kita try. Wah. Wah. Cantik lah. Cuma terang lah tapi. Nampak? Oh, aku ambil colour dia pink-pink. Mungkin sebab campur dengan lip tint ni dia jadi terang. Nampak tak? Warna dia pink. Oh, dalam kamera pun nampak macam red. Actually dia pink. Wah, cantik weh. Aku rasa okey lah dia buat size ni guys. Sebab wanita-wanita senang nak bawa. Okey, letak dalam handbag ke dalam purse ke benda-benda kan kecil je weh tu. Kali dia pun cantik lah weh. Patutlah orang borong banyak-banyak. This one aku tengok Nana Tajudin pakai. Ada review setiap colour. Aku cakap ya Allah. Cantik sangat-sangat weh. Yang ni nama dia Catty Doll Sunday Lip Oil. Packaging dia cute doh. Dia tak besar, dia tak kecil. Just nice. Let's see the colours. Bismillah. Tu nampak. Dia macam lip gloss lah. Macam tu. Nampak tak? Try kat mulut tengok. Kat mulut aku pasti tak akan nampak. Nampak dia akan jadi glossy. Kalau setengah orang dia tak suka pakai matte kan. Dia suka pakai glossy. Bolehlah try. Tak nampak lah colour sebenar dia sebab dia dah mixkan dengan aku punya colour tu. Tapi aku ambil colour dia pinky sweet macam ni. This is the colours guys. Colour ni kalau kita pakai time makeup pun cantik, tak makeup pun cantik. Actually both of this colour dia lebih kurang je shade dia. Cuma dia punya texture tu lain. So you all sekarang nak beli, boleh tekan dekat shopping bag kat sini. Kalau dapat harga murah sila beli. Time ni aku beli sale memang murah gila. Sebab tu aku beli dua ni. So that's all. Jumpa di next parcel. Bye bye.